Assalamualaikum. Salam Jumaat. Cik Macu nak cerita kisah malam tadi. Lucu jugalah kisahnya. Cik Macu pergi tunang manja. Nampaklah roti ada tulis tom yam. Cik Macu beli. Bawa balik. Bila nak makan tu, tak ada pula rasa tom yam. Rupanya roti gardenia biasa je. Cuma dia ada iklan pula pada roti tu. Iklan perencah tom yam gardenia. Allahu Akbar. Tak apalah. Makan jugalah. Makanlah dengan jam. Alhamdulillah jugalah, sedap jugalah. Syukur jugalah.